Kita mulakan bismillah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang baik untuk semua, alhamdulillah. Tuan-tuan, hari ini adalah tadabbur kontak yang 429. Hari ini adalah 2 Jun. 2 Jun hari Isnin bersamaan dengan Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Agong. Semoga Allah rahmati tuanku, daulat tuanku. Semoga tuanku baik-baik sahaja, dirahmati Allah Ta'ala dan merahmati kami semua, insya-Allah. Tuan-tuan, hari ini adalah hari Isnin. Tadabbur kontak kita berjalan seperti biasa. Namun tuan-tuan, hari ini saya masih lagi bermusafir. Hari inilah saya akan pulang daripada permusafiran. Justru itu saya rekod video ni lebih awal agar tadabbur kontak kita berjalan seperti biasa. Membincangkan tentang tema ibu bapa. Ini adalah antara kelas-kelas terakhir. Ini adalah antara kelas terakhir tentang tema ibu bapa. Pertama, jasa terbesar ibu bapa adalah jasa sewaktu anak masih kecil. Yang kedua, syukur atas peluang untuk khidmat kepada ibu bapa. Yang ketiga, khidmat seorang Muslim bermula dengan khidmat kepada ibu dan bapa. Yang keempat, khidmat dengan memberi harta kepada ibu bapa. Yang kelima, khidmat dengan tidak menghalang ibu bapa nikah semula. Yang keenam, khidmat dengan berkata-kata yang mulia kepada ibu bapa. Yang ketujuh, khidmat dengan merendah diri kepada ibu dan bapa. Yang kelapan, khidmat dengan menguruskan wasiat dan menguruskan hutang ibu bapa. Yang kesembilan, khidmat kepada ibu bapa adalah ciri orang yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-10, usaha berkhidmat walau hanya ada ibu atau walau hanya ada bapa. Yang ke-11, ibu bapa disayangi namun Allah lebih lagi. Yang ke-12, sayangi ibu bapa dengan membawa ibu bapa masuk syurga. Yang ke-13, ibu bapa masuk syurga atas kerelaan diri mereka sendiri. 14, mohon ampun buat ibu bapa, jangan mohon hukum. Yang ke-15, anak berlepas diri dari ibu bapa yang tak rela untuk masuk syurga. Yang ke-16, perbincangan hari ini kita rujuk surah Al-Isra, surah yang terkenal tentang isu ibu bapa ni. Surah yang ke-17 ayat 24 dan 25, insya-Allah. Bantu saya komen di bawah. Al-Isra surah 17 ayat 24 dan 25, insya-Allah. Tuan-tuan, saya sebut pada awal perbincangan kita tema ibu bapa ni. Al-Isra surah 17 ayat 22, 23, 24, 25, ini ayat yang terkenal tentang isu ibu bapa. Ayat 22 kita dah baca dalam siri tadabbur kontak ni. Ayat 23 pun kita dah baca pada siri tadabbur kontak ni. Ayat 24 kita dah baca separuh dalam ayat tadabbur kontak ni. So untuk menutup, ini adalah antara kelas-kelas penutup isu ibu bapa. Saya nak baca ayat 25 daripada surah ini. Ini surah terkenal. Saya galakkan tuan-tuan baca balik surah Al-Isra ni, baca balik surah ke-17 ni, ayat 22, 23, 24 dan 25. Kesemua ayat tu kita dah study pun dalam siri tadabbur kontak tema ibu bapa ni. Maka sehari ni saya nak kongsi dengan tuan-tuan ayat 25 tersebut. Bahagian yang kita belum baca lagi. Tuan-tuan, Allah menyebutkan, ayat ni, ayat intro ayat 24 ni kita dah baca dah. Saya nak baca sepintas lalu je. Wakhfir lahuma janah zulli minar rahmah. Rendahkan sayap dalam keadaan merendah diri kerana kasih sayang buat mereka berdua. Tuan-tuan, wakhfid lahuma janah zulli minar rahmah. Rendahkan sayap dalam keadaan merendah diri kerana kasih sayang buat mereka berdua, ibu dan bapa kita. Tuan-tuan, saya pernah explain apa maksud merendahkan sayap. Sayap lambang kebanggaan. Sayap lambang kehebatan. Maka kita anak yang lebih hebat daripada mak ayah kita. Kita anak yang lebih padu daripada mak ayah kita. Terkadang tuan-tuan, dalam hidup ini Allah tentukan bahawa kita ada mak ayah yang bagus, kita lebih bagus lagi. Maksud saya lebih bagus adalah, saya bagi contoh ginilah. Mak ayah kita bekerja dengan gaji yang baik,
kita dapat kerja dengan gaji yang lebih baik lagi. Kita lebih baik, lebih padu daripada mak ayah kita. Mak ayah kita belajar sampai universiti ijazah, kita pun sampai universiti ijazah dapat beasiswa kepujian tahap 1 pula. Tuan-tuan, kita lebih Allah kurniakan daripada mak ayah kita. Dalam kehidupan ada benda-benda yang kita lebih daripada mak ayah kita, termasuk menjadi ibu dan menjadi bapa. Terkadang kita jadi bapa, kita rasa kita jadi bapa lebih hebat daripada mak ayah kita jadi bapa dan juga ibu. Kita rasa, pasal apa masa aku kecil, ayah aku tak boleh buat benda ni kat aku, macam aku buat kat anak aku. Aku pernah bawa anak aku pilang kawi. Aku pernah bawa anak aku pilang kawi. Aku pernah bawa anak aku pergi Camp Grand Highland. Pasal apa ayah aku dulu nak bawa aku pergi pantai yang paling dekat dengan rumah pun tak boleh. Kenapa ayah aku dulu tak bawa aku pergi pekan pun beli kasut sendiri? Pasal apa ayah aku tak buat? Kita rasa kita lebih baik dalam sebagai ibu dan sebagai bapa daripada ayah kita pun. Terkadang kita lihat ayah orang lain, ayah kawan kita. Kita belajar bersama kawan-kawan kita. Kita ada kawan, lalu kita lihat, Allah, alangkah bagus untungnya kawan aku ni. Kawan aku ni ada ayah yang berfungsi, ayah yang baik, ayah yang supportive. Alangkah untungnya kawan aku ni. Kawan aku ni ada mak yang very mesra. Tak macam ayah aku, tak macam mak aku. Terkadang dalam hidup kita ada hal itu. Tuan-tuan, kita tak boleh paint all parents with the same paint. Kita tak boleh nak anggap ayah standard sahaja, semua ayah begitu. Dalam dunia ni ada ayah tak guna. Saya cakap tu terang. Dalam dunia ni ada ayah tak guna. Tuan-tuan, seronok bercakap tentang tema ibu bapa, lalu kita kata anak soleh kena jaga, cium tangan mak ayah, doa mereka masuk syurga, bertemu dalam syurga esok dan pelbagai lagi. Realitinya tuan-tuan, ada anak yang dia harap mak ayah dia tak masuk syurga dengan dia. Tuan-tuan, ada anak yang dia berdendam dengan mak dan ayah dan dia berharap agar mak ayah tak masuk syurga dengan dia. Jawapannya, ada orang begitu, tuan-tuan. Ada orang begitu. Maka tuan-tuan, saya suka untuk bahaskan ayat 24 dan 25 ini sebagai ingatan kepada kita, terutama sekali anak-anak yang Allah beri sayap. Anak-anak yang kita buat lebih baik daripada mak ayah kita serba-serbi. Allah sebut kepada kita, wakhfid lahuma janahaz zulli minar rahmah. Rendahkanlah sayap kamu tu. Kamu ada mak ayah yang mungkin teruk, kamu mungkin perform lebih baik sebagai mak dan ayah kepada anak kamu berbanding dia perform sebagai mak dan ayah kepada kamu, maka rendahkanlah sayap kamu tu, merendah diri untuk mereka kerana dasar kasih sayang buat mereka. Ustaz, saya memang tak sayang mak saya, saya memang tak sayang ayah saya, nak rendah macam mana? Beginilah, buat atas dasar kasih sayang meskipun kamu tak sayang mak ayah. Maksudnya, aku rendahkan sayap kerana Allah suruh, bukan sebab aku sayang sangat kepada mak dan ayah aku ni. Kita rendahkan sayap kita. Kita tak mengungkit-ungkit bahawa ayah dulu nak bawa saya pergi pekan pun tak. Saya bawa anak saya sampai ke Thailand tu. Saya beli tiket kapal terbang bawa sampai ke Bandung tu. Tuan-tuan, kita sebut kat mak ayah kita. Jangan sebut. Hal itu namanya merendahkan sayap. Ayah kita tak pernah beli basikal pun kat kita. Kita beli basikal untuk anak kita. Maka jangan kita pula kata, beli basikal sebab apa? Dah mampu kan? Ayah dulu tak mampu. Saya mampu. Saya belilah basikal kat ayah, anak saya. Tuan-tuan, jangan sebut. Jangan mengungkit begitu. Semua tindakan kita mengungkit demikian ataupun menyebut-nyebut benda yang kita boleh buat yang ayah kita tak boleh buat kat kita dulu, itu semua of course mengguris hati ayah dan mak kita di dalam. Dan tuan-tuan, kadang-kadang kita sengaja sebut kerana kita benci mak ayah tersebut. Allah perintahkan rendahkan sayap atas dasar kasih sayang. Tak payah sebutlah benda-benda tu. Dan perintah rendahkan sayap hadir bersama perintah kedua. Perintah kedua adalah mendoakan mak dan ayah itu. Allah sebut, qul, katakanlah, doalah begini kepada mak ayah itu. Rabb, wahai Tuhan, Rabbi, wahai Tuhanku, irhamhuma kama rabbayani saghira. Wahai Tuhan, sayangilah kedua mak ayah aku ni sebagaimana mereka membesarkan aku waktu aku kecil dulu. Tuan-tuan, saya dah bagi contoh tadi bahawa ada mak ayah yang tak guna. Rendahkan sayap dan doakan kepada mak ayah tersebut dengan doa yang terbaik.
Ini doa terbaik tuan-tuan, doa yang Allah sendiri ajar. Rabbi, wahai Tuhanku, irhamhuma, sayangi mak ayah aku ni, kama rabbayani saghira, seperti mana mereka membesarkan aku waktu aku kecil dulu. Tuan-tuan, ini doa terbaik daripada Quran, doa yang Allah ajar sendiri untuk setiap anak, mendoakan setiap ibu bapa. Tuan-tuan, setiap ibu bapa. Maksudnya apa? Ibu bapa kita, ibu bapa yang baik. Ini doa yang kita doakan kepada ibu bapa tersebut. Ibu bapa kita adalah ibu bapa yang buruk. Ini doa yang kita doakan kepada ibu bapa tersebut. Ibu bapa kita, ibu bapa yang tak guna. Kita tak mau jumpa mak ayah kita dalam neraka, dalam syurga. Ayah aku buang aku dalam tong sampah dulu. Mak aku pun sama, kahwin baru dengan lelaki yang pemarah, lelaki yang isap dadah sekali. Mak aku pun isap dadah juga. Tak guna ayah mak aku ni. Aku tak mau jumpa dalam syurga. Doa yang sama untuk mereka. Bunyi doanya macam mana? Anak tuan-tuan baca sejak tadika lagi. Rabbi, Tuhanku, irhamhuma, sayanglah mak ayahku dua-dua orang ni, kama rabbayani saghira, sama macam mereka besarkan aku sewaktu aku kecil dulu. Ustaz, saya tak mau baca. Saya tak mau baca doa ni. Why? Sebab saya tak sayang mak ayah saya. Saya tak sayang mak ayah saya. Tuan-tuan, inilah doa terbaik. Allah sebut kepada kita, tuan-tuan tak mau baca doa ni sebab berdendam dengan mak ayah. Baca ayat berikutnya tuan-tuan. Allah sebut, Rabbukum a'lam bima fi anfusikum. Allah lebih tahu apa yang ada dalam hati kalian. Anak, Allah tahu benda yang ada dalam hati kalian. Allah tahu bahawa kau nak baca doa ni pun tersangkut-sangkut sebab tak ikhlas nak sebut kepada mak ayah tersebut. Tuan-tuan, meskipun tuan-tuan tak ikhlas membaca doa itu, ini tetap doa terbaik dan bacalah. Dan amati perkataan yang Allah guna. Allah guna perkataan Rabb, Tuhan, irhamhuma, sayangilah kedua mereka. Bukan berhenti kat situ. Kita tak kata sayangilah mak ayah aku, bagilah mereka masuk syurga, kurniakanlah mereka rezeki dunia. Semua tu Allah tak suruh sebut. Allah hanya suruh sebut sayang mereka berdua. Kama, sama seperti. Kama rabbayani saghira, sama macam mereka besarkan aku dulu. Maksudnya apa tuan-tuan? Kalau mak ayah kita membesarkan kita dengan baik, 1001 cara mereka buat habis baik untuk membesarkan kita, maka kita mohon kepada Allah agar Allah sayang seperti itu. Mereka berhempas pulas untuk membesarkan kita. Mereka buat habis baik membesarkan kita. Mereka berlapar untuk membesarkan kita. Mereka kena marah dengan bos untuk membesarkan kita. Ya Allah, mereka buat benda tu. Sama ada aku tahu ataupun di belakang aku tak tahu. Sayang mereka macam mereka besarkan aku waktu aku kecil. Dan kalau mak ayah kita memang tak guna, kalau mak ayah kita memang tak guna, buang kita dalam tong sampah, pukul kita sampai setengah mati, isap dadah pula, curi duit kita pula, tak bagi kita pergi sekolah, pukul kita, rejam masuk dalam sungai, suruh mandi, suruh tidur dalam bilik kedai kambing ke apa ke, perkataan-perkataan demikian, maka tuan doanya masih sama. Ya Allah, sayanglah mak ayah aku yang tak guna tersebut sebagaimana mereka besarkan aku waktu kecil. Maksudnya, kalau dia besarkan aku pun lebih kurang sahaja, dia pun tengok aku ni macam menyusahkan sahaja dalam keluarga ni. Dia duk rasa macam duit yang dia ada tu bagus beli dadah daripada beli makanan dekat aku. Aku merempat tepi jalan sebab dia. Dia pula buang aku dekat hospital, buang aku depan surau dahulu, ya Allah. Sayanglah dia sekadar begitu sahaja. Sekadar dia buat kat aku masa kecil saja, macam dia besarkan aku masa kecil. Tuan-tuan bayangkan mak ayah yang dapat anak buang. Ya Allah, sayanglah mak ayah aku tu macam dia besarkan aku masa kecil. Dan dia buang aku tepi jalan, ya Allah. Kau punya sayang pun sekadar itulah, ya Allah, untuk dia. Itu maksud doa demikian. Tuan-tuan, bukan kita doakan mak ayah kita gila-gila, tinggi, hebat, whatsoever. Tak. Allah hanya minta balas doa agar Allah sayang dia, balas balik sekadar yang dia buat dulu. Kalau ada dah sikit yang dia buat, Allah sayang demikian. Kalau tak ada, memang mak ayah tak guna, dan Allah akan tak balas. Bahkan Allah balas dosa tersebut lebih teruk lagi. Maka Rabbukum a'lam bima fi anfusikum, Allah tahu apa yang ada dalam jantung hati kalian. In takunu salihin, kalau kalian melakukan kebaikan, kalau kalian baca doa ni dan itu doa orang soleh,
anak soleh baca doa ni. Kita mungkin anak yang soleh untuk mak bapak yang tak guna. Kita tetap juga hamba Allah yang soleh meskipun kita bukan anak yang soleh. Maka intakunu salihin, kalau kamu ni orang-orang soleh nak buat kebaikan, kamu mungkin tak jadi anak soleh, kamu jadilah hamba Allah yang soleh dengan membaca doa ini untuk mak ayah. Fa innahu kana li awabina ghafura. Allah Maha Pengampun bagi orang yang awab, sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ini doa terbaik dan ini juga doa terbasic, terasas untuk kedua ibu bapa. Kalau tuan-tuan nak menambah doa yang lain untuk ibu bapa selepas doa ini, dipersilakan. Allah tak suruh tuan-tuan mendoakan syurga untuk mak ayah tuan-tuan. Allah tak suruh. Tuan-tuan boleh mendoakan syurga untuk mak ayah tuan-tuan. Tuan-tuan yang tak mahu mendoakan syurga sebab berdendam kepada mak ayah, Allah tak melarangnya, Allah juga tak menyuruhnya. Harus untuk tuan-tuan buat. Allah tak suruh tuan-tuan mendoakan keburukan untuk mak ayah tersebut. Allah juga tak larang. Allah hanya memberikan doa yang paling asas, dan inilah doa yang terbaik. Ya Allah, Rabbirfirli warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunkan dosaku, ampunkan kedua mak ayah, sayanglah mak ayah aku ni seperti mana mereka sayang, mereka besarkan aku waktu kecil. Tuan-tuan, doa tersebut nampak ringkas, doa tersebut macam doa anak-anak tadika, namun tuan-tuan, doa itu adalah doa yang cukup power. Ingat tuan-tuan, kita selaku mak dan ayah, kalau hari ni kita membesarkan anak kita lebih kurang sahaja, ingatlah inilah doa yang anak kita akan belajar dekat tadika esok, dan Allah akan sayang kita lebih kurang itu sahaja yang kita buat dekat anak-anak kita sekarang. Wallahu alam. Kesimpulan kita hari ini tuan-tuan, mendoakan ibu bapa dengan doa yang terbaik. Doakan semua jenis ibu bapa kita dengan doa yang terbaik. Komen di bawah, doakan ibu bapa dengan doa yang terbaik, insya-Allah. Alhamdulillah. Tuan-tuan, hari ini hari keputeraan yang di-Pertuan Agong, daulat tuanku, semoga Allah rahmati tuanku. Dan tuan-tuan, minggu ini adalah minggu kita akan beraidil adha. Saya akan berkorban. Saya berkorban hari Ahad nanti, hari Tashrik. Hari 8 Jun nanti saya akan menyembelih. Maka tuan-tuan, semoga-moga tuan-tuan juga menyembelih tahun ini, insya-Allah. Jumpa saya hari Jumaat, hari wukuf nanti, untuk kita habiskan, akhiri balik siri tentang ibu bapa pada Jumaat akan datang, insya-Allah. Terima kasih tuan-tuan. Program ini percuma. Siapa nak infak dekat nombor akaun yang tertera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan ibu bapa kita dengan doa yang terbaik.